Okey, hai Assalamualaikum. Ni saya Khairul Iqbal. So saya nak share dengan anda ni antara simpanan emas yang ada kat saya sekarang. Sebenarnya tengah ada lagi yang custom. Nanti kalau yang custom ni dah siap untuk 1 gram, nanti saya buat satu video baru. So ni saya nak share dengan anda. Ini KAB Gold punya emas. Okey. So kat sini ni yang 1 gram punya, nampak bersinar-sinar. Okey, ni saya zoom dekat sikit nampak, ni 1 gram. Ni kad dia, itu edisi Ramadan Al-Mubarak. And then kalau tengok kat belakang ni, nampak. So memang yang ni yang betul-betul tulen dia punya 9.9, 1 gram. Nampak comel aja benda ni. So ini KAB Gold punya smart kan, bersinar-sinar, kena bawah lampu, smart. Okey, ni 1 gram. Okey. And then ni yang kedua, ni flora dan fauna Malaysia, nampak. Ni kartun punya. Kita zoom dekat sikit, nampak. Ini 1 gram 9.9. Sesasul saya nak sebut. Nampak tak? Cantik kan? So bila kita dah ada ni, kita simpanlah baik-baik, letak kat mana-mana yang rasa selamat. Okey, ni 1 gram, ni 1 gram. Lepas tu yang ni, yang ni pula 0.5 gram. Okey, baik. Dia sebenarnya ada dalam casing dia. Sekejap saya tunjuk. Ni rupa casing dia, tapi saya keluarkan nak bagi korang nampak. Sekejap. Ini smart. Nampak tak? Dia punya bersinar ni tu. Smart kan? Okay, kita zoom dekat sikit nak bagi korang nampak. Nampak tak? Ni 0.5 gram 9.9. Fine gold. Cantik kan design ni. So ni dia punya detail, 0.5. So jom kita tengok berapakah nilai 3 keping kad. Nampak macam kad biasa, tapi kad ni bukan biasa-biasa, dia luar biasa. Nampak? Ni kira 1 gram, ni kira 1 gram. Ini pula 0.5. Okey, so jom kita tengok berapakah nilai dia. Okey, baik. So ini saya punya sales page untuk KAB Gold. So jom kita tengok berapakah harga untuk emas pada hari ini. So nanti kalau anda nak dapatkan info tentang KAB Gold, nak daftar di bawah bimbingan saya, nanti boleh je pergi dekat website ni, ilmuemas.com/KhairulIqbal. Okey. So ni, sekejap kita scroll bawah sikit. So ini adalah fadilat-fadilat dia, nanti anda boleh baca. So kita nak go through pada berapakah harga untuk hari ini. Kat sini memang kita akan update harga terus kat sini. So nanti kalau tengok harga setiap hari KAB Gold berapa, boleh tengok dekat saya punya website ni lah, sales page ni. Sekejap kita scroll. So siapa yang daftar dengan saya nanti akan dapat 5 ebook ni. So kita akan belajar sama-sama macam mana nak kaya dengan emas. Sekejap kita pergi pada website KAB Gold. Okey, cantik, jumpa dah. Okey, so kalau kita tengok kat sini, 7 Februari ketika video ni direkodkan, harga 1 gram yang korang tengok ni, nampak? Yang satu ni kecil comel je, macam kad ATM kita tu. Harga kat atas saya punya meja ni 687. Dan kalau kita jual balik dengan KAB Gold, nilai dia adalah 627. So biasa tak perasan, dia ada selisih harga 687 dengan 627. Itu dia kalau kita beli 687, kalau kita jual balik dengan KAB Gold 627. So jom kita buat pengiraan berapakah nilai untuk 3 kad ni. So yang ni kita kategori sebagai uncang emas lah, yang saya dah terbitkan, dah keluar. Okey, so kita pergi dekat calculator saya. Sekejap. Okey, so hari ini adalah 687, betul? 687 untuk 1 gram. Ini kira 1 gram dah ni. Okey, so 2 ni dah 687. Lepas tu yang 0.5 dikira yang ni lah. So nilai yang berada di dalam ni adalah RM1,717.50 nilai dia. So nampak tak? So bila kita tengok duit, kalau banyak nilai kat akaun kita, memang kita akan rasa macam nak berbelanja, betul? Tetapi kalau kita nak mulakan simpanan duit yang menyebabkan kita rasa sayang sangat nak pakai, simpanlah di dalam emas. Sebab apa? Bila kita simpan dengan emas,
kita hari ni tengok, kita akan semangat, kita akan nak tambah lagi kita punya simpanan. So ini saya punya lah. So bagi anda yang belum ada lagi akaun emas KAB Gold, so nanti saya akan bagi link ni, anda boleh terus daftar dan kat sini anda boleh tengok lah sedikit maklumat tentang KAB Gold. Semua detail ada di sini. Okay, siapakah kita minta management dan apa kelebihan dengan KAB Gold. Okay, so nanti klik je dekat daftar percuma. Bila daftar percuma, pastikan introducer anda adalah saya. Isi semua maklumat-maklumat ini. Lepas dah isi, tekan je by clicking agree and continue, I hereby. Tekan agree and register. Once semua dah settle, nanti saya akan dapat notification di dalam email. Dan selepas dah daftar ni, anda juga akan dapat email. Anda kena verify email tu, baru sah anda punya pendaftaran. Okay, so itu sahaja yang saya nak share dalam video ni. So siapa yang nak mulakan simpanan emas dan perak bersama KAB Gold, nak terbitkan macam ni, kita ada banyak. Kita ada 1 gram, kita ada 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Anda nak tengok katalog kita, nanti saya akan guide anda step by step macam nak bermula dengan KAB Gold. Okay, so nanti kalau ada apa-apa soalan, nanti boleh je WhatsApp saya kat sini. WhatsApp dia, saya tak galakkan call. Call nanti saya tak terangkat, saya sibuk. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Apa-apa, contact saya. Lepas dah daftar, nanti saya akan add anda di dalam satu grup WhatsApp untuk kita sharing tentang ilmu-ilmu emas. Okay, terima kasih.